Stop beli dinar emas dekat kedai emas sebab harga dia jauh lebih mahal. Sebelum tu tengok dulu video ni sampai habis. Boleh share kepada keluarga, kepada kenalan supaya dapat info yang jelas. Boleh cuba follow akaun saya untuk tambah ilmu emas. Sebab emas dekat kedai emas ni, fokus utama dia jual emas perhiasan yang berketulinan 999. Dinar emas yang macam ni, harga dia lebih mahal. Dan bila nak jual semula, dia punya kadar spread dia lebih besar. Emas yang macam ni mahal sebab kos upah dia. Sebab nak jadikan emas yang bentuk macam ni, lebih susah berbanding yang bentuk yang macam ni. Betul tak? Jadi sebab itulah harga dia lebih mahal dan kurang sesuai untuk pelaburan. Jadi boleh beli dinar emas ni ataupun gold bar dekat syarikat, dekat tempat yang fokus jual emas dinar gold bar, contohnya dekat Papi Gold. Kenapa saya pilih Papi Gold? Sebab saya dah mula simpan emas sejak tahun 2020. Dah 5-6 tahun dah. Setakat ni tak ada lagi yang beli emas dekat Papi Gold tak dapat emas. Jual semula tak dapat duit, tak ada lagi. Dan yang bestnya, saya dah jadikan emas ni untuk berkahwin tanpa hutang. Dan ramai yang dah gunakan emas ni lebih cepat lansaikan hutang dia. Dia gunakan emas untuk pergi haji, nak pergi umrah, nak guna sebagai kos pendidikan anak-anak dia. Jadi nak dapatkan dinar emas yang macam ni, boleh mula melalui akaun Emas Gap. Boleh mula dengan serendah 100 ataupun 1 gram. Jadi ambil tindakan pergi dekat profil saya ataupun boleh hubungi saya bantu sebab ini.